Hai, Assalamualaikum. Kita ada dekat Tapa sekarang sebab kita on the way ke Hat Nyai. Sekarang pukul 2.30 AM. Kita ada dekat Tapa. Kita stop untuk berhenti ke toilet dan Papa cari gula-gula. Anak-anak semua tidur kat belakang. Hari ni jalan walaupun dah malam ni kan, tapi jam lah. Jalan jam. Banyak kereta. Bukan jam, ada certain tempat tadi tu sangkut jugalah. Dan banyak kereta. Boleh tengok. Lori memang banyak lah. Time-time ni biasa. Habis orang pun ramai kat sini. Dekat Hentian Tapah ni. Ramai orang. So, kita dijangka sampai apa ya? Hopefully tak lambat sangat. Mungkin 66 kot kita sampai. Ramai. Apa tu? Roti. Roti Junub. Oh, okey. Lapar. Memang lapar. Sebab berjaga. Ya, Mama dah pakai spek sekarang. Kami dah mula berkacamata. Kita dah jadi budak kacamata sekarang. Ada roti, boleh makan roti lah, roti kaya. Okay, right. Semoga kita selamat sampai. Dan semoga cuaca baik di sana. Hai. Jam teruk baru lepas terowong menora, sangkut jam. Tak bergerak. Pukul 3.33 sekarang. Berapa minit dia punya estimate ni? Tak cakap. Jam teruk lah. Berapa depan ni tak tahulah berapa panjang jam ni. Baru berseri, Anwar family di sini. Jom ikut sekali jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan. Anwar family vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Kita dah selamat melangkah ke border, melepasi border. So, Alhamdulillah. Driver mengantuk. Malam tadi teruk kena sangkut jam. Kena sidai berapa jam? Berjam-jam lah. Kita bertolak dari rumah dalam lebih kurang pukul 12 lebih. Hingga sampai dekat Gurun pagi tadi pukul 8 baru sampai. Kat pukul 8 baru sampai Gurun. Jam.
kereta banyak. Tapi Alhamdulillah urusan dekat border memang sangat smooth, senang. Tak ramai orang. Maybe ada yang pagi maybe ramai lah. Masa kita orang masuk pukul 10 ni tak ramai, Alhamdulillah. So macam biasa kita ambil van daripada Malaysia. So Alhamdulillah cuaca pagi hari ni di ni daerah apa? Gunung sampai Danau kan. Di daerah sini cerah. Dia tulis bahasa Thai semua, so tak berapa nak tahu nama daerah ni. Mungkin sebelum sampai apa nama? Danau ke lepas sikit dari Danau macam tu lah. Jadi kita doa supaya sepanjang 3 hari 2 malam kita di Hat Nyai ni cuaca cantik lah. Alright. Yo. Tahu tak pukul 8 pagi. Sini ke? Ni lah, tengah sampai. Susah sangat. Kita dekat area PM Resident. Lapar ni, so kita duduk makan dulu. Alamak, kita tak boleh masuk lagi lah. Diorang tengah bas bilik sebab kita tukar bilik. Bilik first kita ambil family room, tapi tak boleh add katil. So kita tukar kepada connecting room. Ambil 2 bilik lah yang ada connection. Papa dekat depan kat lobi tengah lepak sana. Kami duduk sini makan. Lapar. Dah nak habis makanan baru teringat nak ambil video. Tapi sedap. Serius. Dia punya apa basil, chicken basil sedap. Chicken wing sedap. Dan kelakannya nugget tu rasa sedap. Adakah sebab kami lapar ataupun sebab dia memang sedap. Kita order sikit je sebab kita nak, actually kita nak pergi makan kat Katuk Leca je lagi. So sementara tunggu boleh masuk bilik nak letak barang, kita lapik perut lah. Then order 1 pinggan nasi je. Pedas. Apa yang mama makan pedas? Oh ni ha. Tahu tak yang tu? Tapi sedap. Serius sedap. Alright, kita dekat luar hotel. Okay, hotel ni ada kafe dia halal. Sedap makan. Dekat sini lah area PM Resident hotel ni. Kami right, still boleh nampak kesan-kesan banjir tu. Sekejap mama cuba pergi ambil. Nampak hotel. Okay, ni penginapan kita untuk kali ni. Tengah tunggu bilik. Tahulah. Tak boleh masuk lagi. 2 kali kami ke Hat Nyai. Selalunya boleh je masuk, tapi hotel lain lah. Kadang macam Lee Garden Plaza sampai awal mana pun still boleh masuk. Tapi yang ini kena tunggu pula dah. Okay lah, tak apalah, kita tunggu je lah. Macam mana kan, lain hotel lain dia punya rules. Panggil-panggil makanan tak ada. Tinggi lah kucing ni. Tinggi lah. Nanti you tengok. Okay, kita dah masuk bilik. Ni bilik kita. Untuk first bilik mama papa, katil king. Then ada 2 sofa. Ada telefon in-house. Lampu. Meja side table ada 2. Lepas tu ada dressing table. Ada TV. And then ada
Ni untuk tempat gantung baju. Ada hanger sikit. Sini ada towel. Lepas tu ada almari. Almari dia dah nak roboh dah. Okay, ni ada sink. Then ada fridge. Dia ada fridge. Dia punya snack ni semua free. Dia akan refill. So ni free minibar dia bagi. Lepas tu ni toilet. Ada shower, toilet. Alright. Boleh lah, luas dia tu okey lah. Then ada balcony, boleh keluar. Kat situ pintunya. Panas, cuaca panas hari ni, alhamdulillah. Okay, ada satu unit aircon. Tu apa? Freeze towel. Okay, jom kita tengok bilik anak-anak pula. Bilik anak-anak ni. Okay, kita dia bilik ni connecting. So, sini bilik anak-anak lah. Okay, bilik anak ada 2 katil twin. Lepas tu ada sofa. Katil twin ni besar lah. So, boleh rapatkan je. Yang ini, meja ni boleh dialihkan, rapatkan. Lepas tu ada sama je. Ada dressing table. Apa nama? Untuk sampah. Ada kabinet. Ada pantry. Pantry kecil. Free minibar. Air ni boleh simpan dalam fridge kalau nak sejuk. Air kotak tu lah. I don't know if you want. Lepas tu ada fridge. Tutup. Cuaca panas kat luar. Dah gelap. Alright, ni toilet dia. Di sini ada shower. Dia ada swimming pool sini. Pool dia dekat tingkat 9, rooftop. Nanti kalau sempat kita naik. Okay. Daripada bilik yang Mama book, yang family room sebelum ni, Mama tambah lagi 1029 baht untuk dapatkan twin room. Connecting room ni. Okay, itu je. Yes, sayang. Right. Okay, kita ambil tutup. Acai. Dengan acai. Acai ni kita dah biasa. Setiap kali datang. Hai. Setiap kali datang Thailand, Nyai, kita akan ambil dengan acai. Hai. Sihat? Kita senang guna dia sebab dia memang very senang lah. Senang nak orang kata nak berurusan dengan dia. Ni acai. Setiap kali datang Hanya kita akan guna dia. Selalu kita duduk kat Beli Garden memang dengan acai lah. Ni kita duduk jauh sikit pun kita call acai. Minta acai datang ambil kita. So kita akan pakai perkhidmatan acai lah kat ni. Okay, hari ni cuaca dekat Hatnyai cantik. Panas daripada kita sampai tadi. Memang panas. Tu ada dia. Ni sekarang kita nak pergi Kaitok Deca makan. Hotel ni dia dalam kawasan kedai-kedai tau. Shop kedai. Dan dia belah-belah belakang. Agak ke dalam sikit lah. Tapi hotel dia okey, bersih dan sangat selesa. Bilik dia besar. Lepas tu harga dia pun agak murah lah. Dapat 2 bilik connecting tu dengan harga yang total tadi berapa kita bayar? 4,000 lebih kan? 4,400 baht untuk 3 hari 2 malam. Jadi okey lah kan, dapat katil bilik yang besar, selesa untuk anak-anak. Cumanya dia agak jauh ke dalam sikit lah. 7-Eleven pun tak jumpa lagi kat mana. Lepas tu tak tahu kedai makan terhampir. Table lah dekat bawah. Dekat bawah ni ada kafe halal. Jom kita Kaitok Deca.
Nama dia Mr. Richard. Surname Subhan. Umur dia 897 tahun. Bukan? Okay, sini kata Deca. ID first. And then alright, then. Betul. Kita parking. Okay, jom kita masuk sini. Kita makan dekat Kata Deca. Ini tempat wajib. Orang Malaysia kalau datang selalunya akan makan kat sini lah. Okay, scan je. Alright. Tom yum dah. Nak tom yum apa? Tom yum apa sedap? Tom yum adalah apa? Sedap apa? Tom yum seafood je. Seafood lah. Tom yum seafood. Apa lagi? Abang dah sotong kan? Dah kenyang pula. Esok tak datang dah tau. Hari ni je makan je. Tak pelau dia je lah. Dia je. Sotong apa? Sotong goreng tepung kan? Sotong goreng Sotong colok tepung satu. Apa lagi? Nasi putih Nasi satu. putih berapa? satu, dua, tiga. Tak nak. Oh, galah nasi komok. Adik nak nasi putih? Abang adik share? Share je. Share. Nasi putih 3. Nasi putih tiga. Telur dadah. Mana? Nasi putih tiga. Telur dadah satu. Kita nak nasi kombo. Nasi mau minta maaf Harvey dah. Alah, sayang. Nasi putih buat lagi satu. Putih lagi boleh. Okey, lauk apa lagi satu you nak? Telur dadah dah ambil dah. Ya dah. Tengok ni ikan ada lagi. Ya. Ya. Nak ikan ke? Okey, sedap. Cakap je lah. Cakap terima asam Jawa 3 rasa. Sejawa. Sawa. Asam Jawa kan? Sedap juga. Besar tak? Ya, tak besar, tak besar mana ya, tak kecil, tak kecil mana tengah-tengah ya. Tengah. Boleh lah. Buat diorang kan? Nak Apa sayang? rasa apa? Sejawa. Ya, asam Jawa pun sedap. Jawa dah. Asam Jawa yang macam ni lah. Tanjung kan? Kira. Apa lagi? Suka lah. Banyak. Air. Okey. Green tea. Green tea. Okay, Green tea 2. Dua. Okey. Teh ais. Green tea 2, teh ais berapa? Satu lah. Nescafe dia? Nescafe ada? Nescafe ais. Macam ni lah. Boleh. Kira. Teh ais. Okey. Thank you. Terima kasih. Okay. Suku lauk dah sampai. Ada lagi 2 lauk. Kita tunggu. Satu lagi. Telur dadah. Alright. Terima kasih. Makan cepat-cepat. Adik, stop je. Siapa nak telur dadah, Papa potong ni siap. Telur dadah dia sedap. Kita dah kenyang, alhamdulillah. Kenyang gila. Berapa ringgit tadi Pak total? 1,169 baht. 1,169 baht total. Total makan tadi. Ikan siakap, sotong. Ikan siakap dia besar. Oh, ni Sotong goreng tepung. Apakah apa? Oh ni tak? Oh ni. Siap. Lepas tu tom yum seafood. Okey. Dah. Sekarang kita nak pergi. Sekarang kita on the way ke Central Hat Nyai. Pergi jalan shopping. Beli apa yang kita nak beli. Tujuan utama kita datang ke Hat Nyai untuk bernyoping di Central Hat Nyai.
tadi satu fry. Dia tak kacang. Okay, ni. Tenang. Very friendly. Tak berkira punya. Oh, hayat amat. Baik, kita sampai dekat istirahatnya. Jangan nanti tumpah. Jom. Adik masuk. Jom kita sampai dekat istirahatnya. Kat sini kena check bag sebelum masuk. Alright. Ini Christmas tree yang besar. Ni atas. Tengok ni sekolah tu remote. Kita tengok after you dulu. Tengok ni. Toro friends sekejap lagi. After you. Alright. Tengok after you nak beli milk bun. Dia nak beli after you dulu. Sebab kan takut habis. Alat lah. Dessert. Okay, ni after you. Ni wajib beli. อายุสวัสดีค่ะ Hi. กดได้เลยค่ะ Original butter kan? This one butter. Okay. And then coconut custard. Milk. Dia one apa? Milk. Milk. Ya. Nak korang nak ambil yang butter je. Okay, ni wajib beli. ขอบคุณนะคะหอมไก่ย่าง130 บาท 130 baht, lebih kurang dalam 15. Okey, lebih kurang 15 ringgit kita. Okey. 16 ringgit. Alright, thank you. saya nanti risipnya. Alright. Dia 16 ringgit. 627. Terima kasih. Alright, thank you. Bye. Ini Papa cari timberland. Tengok-tengok je. So kalau saya dia jatuh kat RM700. Tentu boleh beli kat Malaysia. Muji. Ada Muji dah. Ada? Dulu pergi tak apalah, kat Malaysia pun ada Muji. Sama je, lebih kurang je. Jelly bunny. Hello. Itulah nak tengok. Nak tengok. Kita cari gentlewoman dulu. Sana ada Victorium. Tapi saya kira baru kita masuk Victorium. Sebab kita orang kalau masuk Victorium for sure lama. Dan kalau boleh janganlah papa ikut. Ya. The boys kena pergi melepak tempat lain. Sebab kita orang akan lama selalunya dalam Victorium. Tote bag. Macam nak beli tote bag. Jom kita cari tote bag.
Tapi mau nampak tu cantik juga tu. Oh, yang jeans atas ni lawa lah. Oh, okay, this one yang atas ni. Yang atas ni lawa. Yang ni lawa lah. Melonjong sangat lah ya. Lonjong? Mana ada lonjong? Yang atas ni lawa. Yang tu tak lonjong kan? Tak ada. Yang tu lawa. Tak minat sangat gentlewoman. Aduh, kalau korang minat. Ini pun macam tak catch the eye. Yang ni macam biasa-biasa je. Pasal harga dia macam kuat mahal lah. Dan takkan kau nak pakai bag macam ni as a handbag. No lah. Cuma yang atas tu je lah. The only bag yang rasanya mama minat. Yang atas ni. Mama suka dia punya bentuk. So kalau nak keluar casual tu okey lah. Tapi itulah dia. Tak ada pula. Boleh bag. Beli 500. 500. Ini dua dapat 500 lah. Bila tu? Berapa beg? 2 beg. 500. Boleh besar kan? 2? Kalau 1000 boleh 2. Wah. Buat decision dulu dia. Ini pun nice. Ini lawa. lawa. Beli 3 boleh 2. 900. 900 Pak boleh lah 2. Ya. I don't know. Ini bos. Makeup jati saya makeup. Okey, kita kat kedai accessory dekat tingkat apa lah? Dekat 2. Dekat 2. Ni kedai dia. Cantik dia punya accessory. Lawa-lawa semua ni. Lakinya tak ada kereta. Tak ada lah. Okey, kita tengok. Satu yang ada kereta. Perfume dekat apa nama? Dalam-dalam. Oh, sedapnya. Brand Malia. Dia Thailand punya local brand. Kan? So, satu 50 gram harga dia 1,250 kan? Ya. Okey lah. Ambil satu untuk dia. Mana? Mana best? Masuklah sekali, janganlah gam boleh, dulu. boleh. Kalau tidak yang tu free. Okey, yang tu murah lagi kan? Buy one, Saya another one, 50%. berapa 1%? Ha? Berapa 1%? 21%. 1% je. 21%. Awak nak mana tu? Bukan 30%. Tak boleh. Saya wih satu botol tu 1250. Kalau 2 botol. 2 botol, Saya bagi 2... free gift lagi yang kecil 5 ml. Ni memang. Okey, Ni mana bagi yang yang- perempuan tau. Ya, perempuan. Kepala yang red. Mana yang best seller laki? Laki gentleman yang depan ni. Hak abang surprise ni. Yang tadi tau. Okey lah. Lagi. Free 2 kan? Free yang kecil 2 kan? Ni kedai dia. Ni kedai dia. Sedap bau dia. Bau Sedap siapa? punya. Bau perfume Bau ni. perfume. Dia bagi free 2 yang. Boleh bini kakak biasa tak bagi. Kena cari ni kakak ni. Ni adik promoter ni. Gentleman. Okay, cari adik ni. Ya. Pandai dia. Kalau biasa dia 15% lah. Pandai dia buat marketing. Betul lah. Dia dah bagi kat review saya bagi. Kan? Besar kan kedai dia? Ni dah kecil. Ni handbag dia cantik-cantik dekat pram. Tapi hari tu Aisyah beli, dia punya apa, butang dia macam asyik tercabut. Okey, Papa nak tengok ni brand ni Hakim. Dia outdoor punya brand. Cantik. Ha? Ini tu fancy. Wah, fancynya. Memang nak pakai fancy lah. Yang tak kena ngayu lah. Macam Papa kena lah macam ni. Buy one get 20%, buy two get 20%. Buy shoe free. Kan? Papa nak cari fancy-fancy ni kenapa tiba-tiba ni? Yalah, bukan-bukan Papa. Ya. Ni dinosaur.
Haiwan. Boleh lah, Papa kan garang. Kita kan nak pakai macam orang tua, selebel. Tak suruh selebel, tapi janganlah fancy sangat. Fancy sangat ni untuk apa? Malah di sana. Kenapa? Ha? 5 mal, lepas tu nak macam orang tua buat apa? Saya tak suruh macam orang tua. Ini okey. Okay, kita dalam Mr. DIY. Sampai datang tadi pun masuk DIY kan. Nak cari universal plug. So ada 2 bilik kan. Kami ada satu je universal plug tu. So bilik anak-anak tak ada ni, tak ada universal plug. So nak charge phone diorang susah. Ni kita pergi cari ni kejap kat dalam ni. Jom sayang, kita cari Papa. So kita masuk boots. Boots ni ada kat tingkat bawah dan tingkat atas. Conditioner, brightening booster. Ini orang kata bagus ni. So kita beli satu lah kot. Foot cream yang kat rumah tu tak habis lagi. Cuma tak tahu kenapa jadi malas nak pakai. Syah ambil bakul sayang. Okay, Mama nak beli ni Tony Baker. Ni Mama nak beli sebab saya suka dia punya bau untuk travel. Okay, kita baru lepas shopping dekat Material. Lepas shopping dekat Boots. So sekarang kita nak pergi Watsons sekejap. Papa dengan The Boys ada dekat atas kat Amazon. Kita dah bagi tempat selesa untuk diorang. So time for ladies untuk jalan-jalan dan shopping. Rabak dah ni. Okay, kita kat kedai tu. Ini kita ni wajib rakyat Malaysia singgah beli. Kita beli untuk Ataris. Ataris ada tunggu kat atas. Tunggu number. Dia dah pindah. Last time dia dekat luar. So dia dah pindah masuk ke kedai. Kedai dia berdepan dengan store dia yang lama. Baru juga kan? Baru juga dia pindah. Tadi tanya orang sebab masa mula-mula kita lalu tak tengok langsung kedai ni. Dulu kedai lain ni. Lepas tu kita tengok dekat tempat yang biasa. Dia tak ada. So tanyalah dekat orang yang jual dekat store ni. Dia kata dah pindah. Atau price dah pindah ke masuk dalam kedai. So jadi dia berdepan je. Depan dia. Kat sana tu ada Sauri. Dulu ada kedai yang jual dessert tu. Tak ingatlah nama kedai tu. Dia macam dah banyak berubah jugalah bawah ni. Sana ada Sauri. Depan ni ada apa ni community premium apa benda tak. So dia dekat belakang ni. Dekat dengan Watson. Seberang sana Watson. So dia belah sini. Okay. Kalau cari Toro Fries tak jumpa dekat tempat lama, dia dah pindah. Pusing belakang. Okay. Dia bukan master bang. Hai, Assalamualaikum. Hari kedua di hike ni. Allah, ada rambut lah kat sini. Okay. So pagi ni kita nak pergi mana? Capura Dim Sum. Yeah. Jom kita tengok. Ini agak mendung sikit lah. Walaupun ada matahari. Tapi awan dia nampak lebih berat. Macam akan hujan lah kot. Hopefully kalau hujan pun boleh lewat sikit kot. Okay, jom kita tengok jalan-jalan ni.
Dia nampak masih nampak lagi kesan-kesan apa tu daripada banjir. Nampak tu. Ini hotel apa ni nampak macam teruk juga keadaannya. Oh dekat hotel ni memang tak ada ni tu. Memang tak ada orang duduk. Dia kan dia minta apa lah. Boleh nampak lah dia macam setingkat bangunan memang setingkat tingkat pertama ni memang teruk lah masa banjir. Sebab kesan-kesan apa tu air lumpur tu masih ada lah dekat dinding-dinding dia boleh nampak kan. Ni habis semua ni. Oh teri wash and dry tu. Kita pernah masa cari-cari laundry adalah nampak. Habis tutup semua, maknanya mesin ni semua rosak. Nampak awan dia nampak gerak sikit lah. Kalau macam semalam nampak apa tu cerah, terang, benderang, panas. Hari ni walaupun ada matahari tapi kita boleh nampak lah. Ada atas tu dia mendung sikit. Taris apa Taris? Nak makan dimsum. Sambanji. Taris suka makan dimsum. Ni Watson area Lee Garden tutup. Nampak tu kesan dia sampai ke atas sana. 7E yang biasa kita pergi tu. Dia buka tapi tak banyak lagi. Macam dia baru nak. Ni di garden. Oh, Ni di garden. Thailand money okay. Chicken money. Ha? Oh, Money okey, money okey. Tu yang naik. Cukup kan? Sabura boleh pakai QR. Right. Di garden. Acai bawa dulu ke ni. Ingat Tapi ada dah yang buka. Okey lah. Nanti boleh jalan lah ke kedai. Ni kedai ni selalu juga lah kita singgah. Last minute shopping kat sini. Ni area ni garden. Banyak masih tutup. Dia punya ni garden plaza ni tutup. Hotel dia dah buka dah. Hotel dah buka. Dia punya ni tutup ni dia. Tapi tak tahu lah sebab ni awal pagi pukul 9. Ni dia dah buka dah. Malam tadi dah start buka dah. Apa tu Lee Garden ni. Dah ada Tapi hari ni nampak macam mendung. Ya. Ni semua tutup lagi ni. Kedai ni semua tutup. Ni Wan. Kita tak pernah perasan pun kedai ni 188 Studio ataupun dia baru buka ke. Tak ni. Air dulu kan. Dulu tak ada kan. Ni barang-barang comel-comel. Sini kat sini area ni memang teruk gila banjir. Dia naik sampai 1 tingkat, 1.5 tingkat. Siam Hotel ni pun tak tahu lah dah buka ke tak. Tak buka lagi Siam Hotel. Teruk keadaan dia. Memang teruk lah. Siam Hotel ni semua area sini semua tak buka. Memang teruk. Nampak ni. Ini kita nampak kesan. Kesan ni. Teruk Bau, memang ada bau lagi. Okey, ni area Kim Yong. Nampak tu Kim Yong. 7E. Kim Yong ada tu buka dalam ni Dia tanya boleh singgah keluar sekejap. Kalau kita tak jalan kita dia main tu yang udah ni. Saya jumpa kawan ni. Jadi ramai orang ni. Post office. Kat ni post office. Nampak kesan banjir dia pun teruk. Kita Thailand. Okay, kita dekat dimsum Sabura. Jom, nama orang Malaysia. Nanti meja tak ada. Meja tak ada. Thank you.
sempit. Ni. Oh, okey. Kuning. Ambil yang middle satu, lepas tu lagi. Dia nak apa? Mama telur udang seafood. Maggi. Dekat, bagi ni. Yang famous dalam ni. Oh, yang tema dalam ni. Dalam Ini apa? Ini. tak nak. Ini Malaysia dia. Patai ada. Pantai. Saya soalan saya makan. Ini fry sini. Pantai tu. Sini bukan famous yang apa? Fry kari ya? Ni tom yam. Oh. Saya dah order dah. Oh, dah. Daging tak mau, daging harimau tadi. Ada. Bakar. Mana? Boleh lah buat dulu. Saya ada order nasi kan? Ada satu. Boleh lah makan dengan daging. Daging satu dah? Dia pakai ni. Dia pakai. Daging makan satu dah? Boleh. Itu patai satu dia dah? Dah patai. Dah tak? Dia nak dimsum. Ambil ni kot. Tray. Ambil tray. Okey, terima kasih. Tu bagi. Korang nak apa? Nak ni? Ni? Share. Ada belah sana. Ini ada apa? Ada? Ini tak kot, belah sana. Okey. Ada nak yang warna-warni? Ada tak yang warna-warni? Makan. Adik makan apa? Ni makan. Dia nak rasa ni pantai. Tak pedas. Bagi adik rasa. Semalam yang manis tu dia. Apa bagi adik rasa sikit. Nanti adik teringin nanti dah sampai Malaysia. Sedap. Biarkan. Biasa kalau tuk-tuk ke driver-driver ni makan minum free dia orang bukan. Dia makan dekat. Kalau datang big group, ni lah susah sikit nak dapat meja kan. Mama nak part-time. Tapi boleh lah. Ambil nasi sikit. Tak apa nak buat mama makan nasi sikit. Papa makan dulu. Dia nak kepala udang. Udang besar ni Satu pinggan 2 ekor udang besar. Apa ni? Kimyong. Sini dah nampak panas. Okey, ni area old town dia sini. Banyak. Ini teruk ni. Kesan yang teruk.
Ni ke Kenyang tu. Ni ada pasar. Cabutan bertuah. Oh, adik terlek bang. Masih Melayu okey, dia faham. Nampak dengan tu. Pasar. Morning. nhắm ăn qua lưới chạy mua thuốc chị bà đây được không? Ni habis kan ni. Bebek licin ni sayang. Itulah. Depan ni, ke depan. Terus je. Ke belakang ni pasar. Kenapa dia? Jalan je dulu. Ni nampak lah. Saya pun baca. itulah. Ni ikutkan kata. Cari apa tu? Jalan dulu. Cari apa? Ke ni. Masuk sini ke depan. Papa jalan. Budak-budak ni tak tahu. Apa bang? Baju baru bang. Cari yang pertama lagi. Untung ada kaya. Apa lagi tu? Mana salah? Mek, hak ni ke apa ni, Mek? Dress. Okay, kita jangan belah luar sebab kita biasa daripada luar. Lepas tu tiba-tiba Acai drop kita kat belah tepi. Jadi macam tiba-tiba lost rasanya. Tapi tahu kot dia depan ni ha. Sebab kita nak beli kacang dekat tempat yang biasa beli tu. Kita nak support dia lah. Di belakang tadi tu ada VL Hotel. VL Hotel ni pun dia depan dengan Kim Yong juga, tapi yang dia ada side lah. Ada yang dah start niaga dah. Dah ramai jugalah. Rasanya macam ya, ada nampak Amazon tak? Mana Amazon? Ya betul. Jangan. Kan? Okey, jom. Pegang adik ตอนนี้หมดค่ะมีแต่ไปที่หนูเห็นเลยเพราะมีแต่คนขนค่ะ dah ลูกค้า jumpa ไป dah แล้ว6 โลค่ะ tempat ni. Okey, kat sini dah banyak jual. Tapi ni agak lupa pula. Apa ingat lah yang mana kedai yang biasa kita beli tu. Cari yang mana kak? Rasa dulu. Rasa dulu. Ini apa? Panas baru sampai lah. Okey. Jeli tak nak akak. Jeli 5 kilo 100 baht. Dulu boleh lah. Okey. Alright. Okey. Ya kejap Ya kejap Alright. Cari kedai yang biasa kita beli tu. Nak apa? Papa yang ingat yang mana? Dia belah sana ke? Tengah kan? Kiri kan? Belah kiri. Ni ni. Papa yang ingat kedai dia yang mana? Ada gula kata.
Dari 2 kilo 150 ya. Saya mai rasa dulu boleh lah. Alright, kita beli kat kedai ni. Sebenarnya kita tak jumpa pun kedai yang kita biasa beli tu. Yang tu sebab dia ada biskut yang favourite papa tu, biskut apa garlic kan. Biskut yang macam Biskut garlic. Biskut garlic. yang cukup dah 1 gram. Cukup lah kot. Biskut apa? Bawang putih, garlic. Dia macam ni biskut Kenumpang. Macam-macam ni tak? macam tu. Kan? Tak ada. Tak ada. Sayur bukan sayur. Dia ni sayur. Ikan tak ada. Ikan Ikan ada Ikan lah. hidup. Ikan hidup nanti kita sagi. Ada nak ni? Oh, sedap. Ubi. Sedap. Tak ada gula, tak ada garam. Ni carrot. Sedap. Ni Boleh lah sikit. Nah, atau jam. Ni sedap. Dia crunchy. Yang makan putih tak? Cuba. Ha? Putih ni. Biasa makan mata musang. Kita makan mata putih juga. Ya kan? Muka adik-adik je. Itu adik. Eh, Oh, nak adik? Mana adik nak kakak? ni kakak. Ni kakak dah betul bang. Betul. 21, 25. Eh? Patutlah kakak ni adik. Ha? 21, 25. Oh, ya. Ni kakak lah. Muka dia kecil. Sumpah mana kau nak sumpah? Longan. Nah, longan bang. Ya, tu bang, longan. Tapi tak apa rasa berdua hari kita beli. Kan 200 gram. Longan. 3 gram lah. Try lah. Ya, tu. Ni nak try? Tak nak. Semua sumbat. Ini semua makan. Aku boleh nak makan serba boleh. Betul. Ya, makan tak nak. Ni Dia tak makan. pisau sekejap. Tak malu sangat. Apa dia? Serupuk goreng. Oh, serupuk goreng. Tak nak lah. Oh, tak ada body language. Tak nak. Bukan. Oh, ni perap untuk ayam tu kan? Tak rajin masak tu salah. Selalu beli je. Roy, ha? Aduh, macam bos ni ini. Bukan. Kerja tak sempat nak masak. Cepat sikit. Makan makanan tu okey dah bang. Kita banyak buka dah lah. Muslim pun. Ni biskut garlic yang kita orang suka ni. Ni sedap ni. Orang kalau datang cari biskut ni. Kita support tau. Kalau dia peniaga kat sini tau. Banyak lah. Ini kelonghi lah ya. Ni lah kelonghi tu kata kelonghi. Ni kesan daripada kelonghi. Sini. Floating market tengok. Okey. Tengok ambil gambar floating market. Come here. Inilah dia. Kesan daripada banjir lepas. Jom. Okey. Apa jadi? Nek. Okey. Okay, jom kita pergi dekat Hanging Lake. Apa nama? Hanging Lake. Tahu Hanging Lake ya? Just pakai warna hitam. Jom. Itu masa banjir itu. Kawasan ni teruk jugalah. Tapi dah okey dah. Wajib juga. Wajib. Wajib.
Kita makan dulu cepat. Janganlah tu bawang. Kalau kamu pegang menu, kamu tengok. Okey, kamu buat. Lepas tu jangan tahu orang dah tengok, kamu nak tengok lagi. Kita pakai menu lah. Ambil je, jangan cuma ambil sana. Ambil lain-lain. Jadi kita boleh beras. Ayam bagi tak bilang kenyang. Tak nak kenyang. Dia kaki juga. Dia lemak. Dia urat. Sarap. Adik nak apa? Adik, goreng kata ya. Goreng kata ya. Kayu bukan? Telur dah udang. Betu, daging, telur bawang putih. Sudah. Tadi makan apa? Pagi dah makan daging goreng bawang putih tu. Lagi dah makan benda tadi. Apa? Sudah. Dah makan. Ini ni. Satu papan. Sama je semua. Jaga. Sekejap. Kita makan dulu. Ya. Dia dah rasa saya. Ni. Macam boat noodle air saya tu, tapi ni sedap sebab dia dah rebus daging tu, rasa daging dia hanyut saya. Mana rasa tu? Itu patai. Sama je. Uji lah. Biar rasa sikit. Nanti kau boleh rasa-rasa kan? Adik punya banyaknya pos. Ini sotong. Lain lah. Dah. Ya, tak ada gambar lagi yang tu. Lihat nak gambar. Adik makan dulu. Sos ni tak tahu sos apa. Dia ada rasa mint. Memang sedap gila. Tak ada yang kecil ke? Sos ni sedap sangat-sangat. Tu nak cakap. Tapi dia ada rasa mint, masam, pedas-pedas sikit. Dan sedap lah sos ni. Jom, saya nak keluar. Oh, kasut buka. Okey, atas tu. Letak kat tiang dalam. Oh, atas tu. Okey. Jangan lari. Ha? Tak, saja nak tengok Saja je. nak tengok je. Mana pula? Mak boleh celuk kaki. Boleh? Jom kita naik. Kita dekat area swimming pool tingkat 9. Baik-baik, Licin. Dah mendung lah. Ini mendung. Okey.
Hai, Assalamualaikum, morning. Okay, hari ketiga kita dah nak check out. Tapi sebelum tu kita datang makan dekat kafe dekat bawah hotel ni dulu. Kat bawah ni ada kafe halal. So kita dah order dah makan. Kita punya van pukul 11 waktu Thailand. Kita ingat ambil pukul 10, tapi punya van pukul 10 tak ada. Dia ada pukul 11, ada pukul 9 dan ada pukul 11. So kita ambil lah pukul 11. So kafe ni kosong lagi masa ni. Sekarang pukul 9 waktu Thailand. 9-10 minit. Dia punya air sedap, nice. Air tu ada air tu abang, ada green tea. Air abang ada matcha latte. Oh, mama pun ada matcha latte. Air tu green tea kan? Okay. So mula dia. Jom kita pergi tengok. Dia punya menu dia ada tak banyak lah. Tapi kita dah pernah try yang ni, chicken basil ni sedap. Dia ni order shrimp fried rice. Yang ni tak ada, stuffed beef ni tak ada. Ada breakfast and then soft boiled egg. Yang ada halal. Okay. So papa melipat kat luar lah. Biasalah papa. Ya, saya terus makan. Di mana? Semua tengok pagi lah. Makan nasi goreng. Nasi goreng udang. Pagi-pagi makan nasi putih. Gemuk. Nasi chicken basil, nasi pakau ayam. Tapi sedap dia punya pakau. Sedap. Ni okey tak? Aku nak. Sedap lah. Sedap. Itulah nasi goreng ni sedap. Adik English breakfast. Ini saffron kau? Ha? Saffron. Mak. So, mana lah punya saffron? Itu udangnya. Alright, kita dah naik van. Dah on the way, kita dah check out semua. Tadi dekat hotel lupa nak ambil video. Masa tengah tunggu van. So masa ni kita je lah. Tak tahu ada orang lain ke tak. Sebab Tadi buat video tak ada. sebab dia tu tak pandai cakap lain. Cuma bahasa Thailand saja dia pandai. Tapi tak apa. Kita yang ke berapa, sejam kan? Lebih kurang lah sejam dari Hat Nhai nak ke border. Lebih kurang sejam. Okay, hopefully perjalanan smooth. Oh ya, hari ni cuaca cantik. Cuaca cantik, panas. So goodbye Thailand. Until we see you again. Tak tahu next week ke? Sebab ini tutup next month. Janganlah bukan next month. So nanti until we see you again Thailand. Hat Nhai. Bye.